Tapi orang perempuan saya pesan, pahala you all banyak sangat. You all senang masuk syurga tau. Tapi jangan mengungkit. Mengungkit malaikat padam. Yang layak berkorban perempuan aja. Faham? Perempuan. Saya dah banyak berkorban untuk keluarga ni. Saya buat itu, saya buat ini. Abang tahu tak? Saya lahirkan anak untuk abang, saya masak untuk abang. Pengorbanan yang saya buat. Habis abang pergi kerja tu, abang berkorban juga. Itu tanggungjawab. Abang dah cakap dah tak boleh. Kita tak boleh korban tuan-tuan, tak boleh. Tanggungjawab aja. Faham tak? Tapi orang perempuan saya pesan, pahala you all banyak sangat. You all senang masuk syurga tau. Tapi jangan mengungkit. Mengungkit malaikat padam. Saya masak hari-hari untuk abang. Malaikat padam pahala masak hari-hari. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Bayangkan pahala beranak 7 orang. Habis. Tu yang muflis tu. Tengok oleh lelaki. Mana dia ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni? Diam je lah. Macam tak ada jasa je aku ni. Macam tu lah. Kemudian respon positif. Nampak tiba-tiba ada pengumuman daripada pihak pengurusan tertinggi dekat notis board tu mulai beberapa bulan. Semua staf prefcam ni tidak dibenarkan begini. Semua staf hendaklah macam ni. Semua staf tidak dibenarkan bla 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 bla. Hendaklah macam ni. Adalah yang marah dekat notis. Sudahlah. Menyusahkan orang tak nak fikir kita marah notis tu. Yang seorang tu, korang muda buatlah akad dadat pencen. Yang seorang tu pula. Kita pun baca balik. Pada nak bersara sila abaikan notis. Mana ada? Semua kena buat. Nampak tak? Sebenarnya kita kena positif. Ingat tak kisah 3 ekor katak jatuh ke dalam perigi? 3 ekor katak jatuh dalam perigi. Katak ni nak keluar daripada perigi tu. Ada seekor katak dekat atas tunggu. Katak pertama lompat. Katak kata, jangan tinggi ni. Mati kau nanti. Jangan. Mati kau nanti. Jatuh katak pertama. Mati. Katak kedua pula cuba lompat. Jangan tinggi ni. Jangan tinggi. Maaf, katak kedua pun jatuh. Mati. Sampai katak ketiga dia lompat. Jangan. Jangan tinggi ni. Ya Allah. Islam katak ni. Ya Allah, tinggi, jangan. Akhirnya katak ketiga berjaya keluar daripada perigi tu. Sebab apa? Sebab katak tu pekak. Katak tu tak dengar pun dia cakap tinggi. Dia positifkan diri dia. Dia ingat bila macam ni tu, jangan tinggi. Tapi dia tak dengar. Dia nampak macam ni je. Dia ingat apa? Tinggi lagi. Dia ingat macam tu. Jadi dia berjaya lepas keluar. So, sentiasa positif. Faham? Saya dulu pernah ada seorang saya buat eksperimen masa kat sekolah dulu. Ada seorang kawan saya, badan dia besar betul. Kita orang pakat 10 orang untuk cakap dia kurus pada masa yang berbeza. Orang pertama, kau nampak kurus ah? Ya ke? Kau ni gila apa? Sampai orang kedua cakap, kau ni kurus ah? Kau ni. Sampai orang keempat, kau ni kurus ah nampak? Adalah sikit. Dia dah mula percaya tau. Sampai orang yang ketujuh, weh kau nampak kurus ah? Itulah, takkan baru nampak kot. Macam tu. Sampai saya orang yang ke-10 nampak kesimpulan ni. Saya, jap. Betul tak? Apa sebab kau nampak kurus? Nanti aku ajar kau caranya. Dia dah confident, nampak tak? Dia nak ajar pula cara macam mana. Nampak tak? Itu sebabnya. Tapi sebenarnya gemuk ke, kurus ke, yang penting senang di mata pasangan kita sudah. Ya. Kau perempuan jangan sibuk nak kurus lah. Tanya suami dulu. Bang, kalau saya kurus sikit, okey tak? No. Please, maintain. Ada suami dia suka dengan saiz kita tu. Sebab bila dia peluk tu, sedap macam tu. Ya. Ni macam peluk tiang elektrik ke tu. Ya. Kenapa perempuan nak kurus? Kenapa nak kurus? Sebab nak sihat, produktiviti kerja saya segar. Okey. Ada saya nak kurus jelah biar lawa sikit kan. Percaya cakap saya, cantik dan kurus tak ada kaitan. Kalau dah muka kau tak boleh belah tu, tetap tak boleh belah. Kau ingat tu. Macam tu je ayat aku. Janganlah kecil hati. Benda tu kan saya cakap kecantikan tu subjektif. Cantikkan suami kita sudahlah. Kan? Kau berjaya cantik nak datang program Samsul Debat. Kat rumah kau. Aku kan tak tahulah passion kau kat rumah. Saya kat rumah kau buang tudung kau. Kau kembang-kembang kan. Zap kau pakai baju binatang tu. Mula cari habitat. Lepas tu aku marah anak. Pergi mandi. Astaghfirullahalazim. Tadi dekat sini kau main sopan. Makasih tau datang sini. Marah anak tak cukup tanah. Pergi mandi. Keluar badan. Pergi mandi. Astaghfirullahalazim. Saya pesan. Marah anak jangan pindah kat suami.
Suami tak pesan. Suami pun sampai. Assalamualaikum. Salam abang. Abang nak balik? Saya bising-bising ni. Biasalah bang anak kita. Pergi balik. Dia marah balik budak tu. Ini tak pergi balik. Kau badan. Tangan barang budak ni. Geram aku. Assalamualaikum. Ni saya call lagi. Saya call lagi. Aku sampai. Apa salah aku? Jangan. Kesian Ya. Saya sebenarnya banyak tau dapat rungutan sebenarnya. Bukan hanya isteri tau. Suami pun ada banyak rungutan. Dekat tu sebab dia efek tau tempat kerja sebenarnya. Betul. Efek. Macam pagi Jumaat ni kan. Efek. Pagi Jumaat. Kan? Malam tadi. Kau faham tak? Orang lelaki nampak hebat tau kat luar. Kau main dia. Weh lah. Kan? Minum malu kan. Sampai kat bilik dalam rumah kan. Macam minta sedekah. Tolong. Dalam bilik minta dengan isteri macam minta sedekah. Sebab orang perempuan kan, nantilah, besoklah, lain kali lah, penatlah, alah, tak ada kerja lain ke? Apa bendanya tu? Kan Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Janganlah sesaja kau cek belakang unta tu, tapi maksudnya suami kata on tak on? On. Faham? Suami sampai buat surat rasmi. Dan segala hormatnya saya merujuk pada perkara di atas. Permohonan untuk bersamamu. Pada kali ini saya mohon untuk bersamamu pada mulai jam 10 malam ke atas. Dan sebelum jam 12.30 malam. Besarlah kiranya pihak puan dapat mempertimbangkan permohonan ini. Kelulusan segera pada pihak puan sangat dihargai. Barang-barang diingat. Kalau tidak diluluskan, barangkali berlaku malapetaka huru-hara dalam rumah tangga ini. Yang benar, suamimu. Kau tahu tak perempuan minat apa kat situ? Akan dipertimbangkan. Kau ajar tak kau ajar? Lulus macam tu, faham? Iya, bagilah signal. Kejap, maksud dia macam tu. Pakai kod rahsia yang suami isteri je faham. Jangan cakap direct. Yang jom kita tut anak astagfirullahalazim anak macam tu, faham tak? Pakai kod rahsia yang suami isteri je faham. Pakai kod MOS. Yang apa dia? Isteri punya okey. Macam tu.